Pelik betul negara kita ni. Bila rakyat susah, minta bantuan, jawapan dia standard, maaf, sistem sedang diselenggara. Borang kena isi, cop 7 jabatan, tunggu sidang parlimen luluskan. Sampai anak masuk tadika, bantuan tak masuk-masuk. Tapi bila musim mengundi, tiba-tiba semua turun padang. Jalan yang 10 tahun tak berturap, sehari siap. Rumah rakyat yang bocor, esok ada atap baru. Tuan-tuan, puan-puan, air percuma. Beras percuma. Janji manis percuma. Siap selfie dengan makcik kampung, peluk baby orang, main bola kampung pakai kain pelikat. Time tu rakyat ni tiba-tiba paling berharga. Siap kata, kami dengar suara rakyat. Lepas undi, cuba call. Maaf, talian sibuk. WhatsApp double tick je tak biru. Nak jumpa? YB tengah mesyuarat di luar negara. Aduhai. Rakyat ni bukan nak minta bulan bintang. Nak makan pun cukup. Nak sekolah anak senang. Jalan kampung elok sikit. Tapi yelah, janji tinggal janji. Manifesto tinggal memo. Tapi geng, tak apa. Kita jangan bodoh sangat. Janji manis kita makan time musim pilihan raya je. Lepas tu, undi pakai kepala, bukan pakai perut. Ingat ni, kalau harap orang atas, perut kenyang 5 tahun sekali. Kalau usaha sendiri, insya Allah kenyang hari-hari. Dan kalau ada calon datang berjanji, kita senyum je. Ambil air free, ambil beras. Lepas tu undi siapa yang kerja, bukan siapa yang janji.